dan lin huruf tulah. Lepas tu ya hidup so dan ya mat dan lin. Ya ni dua bagi. Ya mat dengan apa? Ya hidup ni sekali dengan ya satu. Makhraj tulah. Ya mat dan lin ni ya mati. Boleh? Sudah ni? Ni nak sapu. Tak sapu dah ni. Dipaham molek. Tak faham tanya. Sarung sikit. Sarung ni nak baru sikit. Tapi mat lagi. Huruf mat ada berapa huruf mat? Ada 3. Huruf apa tak dah? Alif ya waw. Alif berapa suara? 2. Suara? Dengan o. Jangan o. O. Suara angin, suara rojah. Ya suara mana? Suara i. Jangan ji. Suara waw. Tu huruf mat. Bukan huruf alif ya waw. Lepas tu kalau huruf mat baris atas dengan alif, baris bawah dengan ya, baris depan dengan waw. Tu huruf mat. Orang panggil huruf mat ni baris dengan huruf mat dia tu munasabah. Baris bawah yang munasabah dengan ya, tu huruf mat. Baris atas munasabah dengan alif, baris depan munasabah dengan waw. Lepas tu huruf lin. Huruf lin baris dengan huruf dia tu dak sama, dak munasabah. Bukan bayi. Bayi lagu lain. Dah balik lagi. Bayi lagu ling. Bayi. Bukan bayi. Bayi. Kita duk baca penodah tapi kita capur jadi bayi serat ai. Bukan bayi. Tak kena buat lembut kali. Tak ada dong kacau wek lemuk sekian. Dak ni bayi. Dah tu. Jangan bayi, jangan bayi. Ba itu ya capu. Wi bunyi ba bunyi i. Oh ya dah masalah kalau kita tak lepas makhraj huruf mat, sini apa yang faham? Huruf mat dan alif ya wa tu. Sarai, baik. Panjang boleh tak? Boleh. Falyabudu rabb hadzal bait. Kalau bukan huruf mat dan huruf lin, kalau bukan huruf ya mati nak panjang tak boleh. Hayya 'ala salah. Kalau duk hayya 'ala salah ada salah. Nama tak terhilang lah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Tak ada mat situ. Hayya tak ada mat. Kalau falyabudu rabb hadzal bait. Ada mat, mat lin. As-salatu khairum minan naum. Tu ada mat. Now tu suara lain tu. Kalau now suara lain. Kalau now tu suara lain tu. Ni sama ni kali mana? Kenapa tu? Dia tak panjang situ, dia panjang di dia panjang di wow, dia panjang. Dia di mat ini dia panjang tu wow. Naum. Cuma yang boleh 3. Panjang sikit, panjang tengah panjang banyak. Tapi panjang. Yang ni as-salatu khairum minan naum. Ada panjang. Naum sepuluh. Naum. Kalau naum. Ni tambah lih. Tu ya bukan lih apa tu? Tu nambah. Tak ada. Ya tak ada sorona panjang tak ada. Kalau panjang sorona ni tak ada ni. Kita tengok baca tak ada. Na dengan u. Hak panjang mana? Bukan panjang na, panjang di u. Naum. Cuma kita tak biasa dengar okey be panjang siapa gitu mau. Kita tak biasa dengar okey be. Naum kada tu. Tak mana. Kalau ngaji tajwid 3 wajah, 2 4 ni. Mat lin 2 4 ni. Kalau warah 4 harakat mat lin hak jumpa dengan hamzah kelimah tulah. Huruf ya waw mati hak jadi huruf lin jumpa dengan hamzah dalam kelimah tulah. Dia baca 4 harakat jadi mat. Sau'a fabadat sau'atihima syai'a
Sorry. Kisi mulut lah, kisi mulut. Kalau waw muncul mulut, sau. Bunyi mana suara tu? Bunyi dalam mulut saja yang muncul. Kalau bunyi di bibir mulut, yang nak muncul tak boleh muhaqqaqah. Sau. Dia punya tak ada ya. Sau. Bu tu baik nama bu pula. Jadi lagu ni. Jadi lagu ni. Sau. Dia ada tu. Sau atihima. Sau. Bukan sau. Analizal. Kalau kita bunyi suara di bibir mulut itu baik sawu. Sawu patut panjang pula tambah waw lagi. Jadi dua waw. Waw hidup dulu patut waw mati. Itu salah. Dia kena waw mati selalu. Sawu. Ya kalau sawu, ada bunyi bu dulu patut salah. Kalau bunyi salah. Dia kena sawu. Tak ada waw. Waw ni tak ada. Waw ni tak ada. سوآتهما شيئا فليعبدوا رب هذا البيت أطعمهم وآمنهم من. Dia tak bunyi waw, dia tak bunyi waw hidup. Dia kena bunyi waw mati. Boleh? Tak pula. Dia kena waw. Alih ya waw molek yang ni tukar dengan waw hidup, waw mati. Kalau waw hidup, waw mati dia tukar suara. Waktu waw hidup mak alih. Adu. Tu waw hidup. Adu gun mubin. Kalau kita baca wakah adu, dia bunyi waw hidup. Tapi waw hidup secara sadu. Adu bunyi di dia mulut. Ilayya. Tu ya sadu. Li bagi dua, satu tipis, dua tebal. Hak nipis tebal. Hak nipis tebal. Jadi jalan kan ni? Mula dah. Hak nipis, hak tebal. Hak tebal apa huruf tebal? Apa huruf ni? Kha. Huruf li, huruf waw. Ya mak, hak tulis dah. Ya mak tulis. Biar di ada tulis pasal lain pula. Hak ya, hak waw, hak ya. Ya, tipis. Lepas tu hak ya pula. Lepas tu hak waw. Bagi atas huruf li ni lupa. Huruf li bagi atas dengan ya, bagi atas dengan waw. Hak nipis ada apa? Hak tebal ada apa? Hak nipis, hak tebal ada lapar. Pada tu nipis lah. Apa? Misalnya huruf bo. Bo. Baik. Kita kiyahlah huruf lain tu. Misal huruf bo. Kena kau huruf bo. Bo yang mudah. Dia dekat dengan alif. Kalau waw. Ini barat apa nah? Kalau waw. Bu. Bau. Ni huruf li. Huruf li. Yo. Dengan waw. Ini mati. Paling baik. Bacanya baik. Lepas tu bau. Ngejo ya ada cara ngejo. Kita nak jelas kalau kita ngajar budak kena ngejo nanti. Kalau kita tak ngejo ya tak jelas. Kalau kita tak ngejo dak tebik bawa atas bau nu atas na bau na. Boyo atas bai nu atas na bai na. Tu jadi bahasa sia pula. Bukan bahasa Arab gitu. Suara tak ada dalam bahasa Arab. Baina, bauna tu kita tak ngejo. Kita ngejo tak kena cara. Ngejo nak jelas kau sebut sos. Tadi. Tunggu dia. Bayar datang bayi tu nak tanah. Panak kena. Ba fathah bayar fathah baik kau pelik dah. Bayar fathah fatihah. Bayar pula pelik dah. Tengok huruf hak tebal. Huruf tebal apa? Mula apa? Kha. Khoyo atas khoi. Jangan baca khai. Hak ni jangan baca kena belako. Boleh kata kena semua. Jarang orang tanya. Ya mak. Kita duk maya belakang tu email tahu baca tak kena. Gapo terlalu betul mana?
Ghairil maghdub. Tanya gai tu berubah makna tak? Tu kau tu tak? Tak tahu. Kita tanya ustaz apa pandai bahasa Arab, tukar huruf, tukar makna ya tak. Dok tak apa. Gapulah turut tu imej baca ghairil maghdub, ghairil maghdub. Gai. Ada orang baca gai? Disengar tak? Ya sungguh. Aku boleh ni baca gai. Dia tak kena kalau kita baca gai. Dia kena baca roi. Ubah makna dah baca gai. Tak ubah makna ya sebab Allah gitulah. Adik-adik itulah. Allah akbar ghairil adik-adik tu. Tak berubah makna kali. Tak apalah jangan karik sangat. Bang ngaji karik. Bang ngaji ayah mak tengok email tu. Jadi tak email dirilah. Tak semayang lah. Email macam tak sini apa? Aku nak pakai kita boleh ghairil lama lagi dah. Ghairil mamu ketik lah. Tak usah ketik. Email dah ketik dah bila yang ketik. Ni pula. Ni aja ni. Tegak kau ya lah kau tu. Tegak ni banyak ke salah. Wa amanahum min khaw. Ni cakap dia kata banyak persen salah tu banyak. Kalau kori banyak ke kena. Khauf. Kalau bukan kori, kau dah tak email, kau dah kapur-kapur ni khauf salah. Salah mana? Salah betul kau dia. Kori mati seorang mangai. Kori antara bangsa. Kalau kamu muhmik yang mak lado tanduk ke perut lidah. Dia jadi aripot. Pembeli. Dia bawa kenal yang mak kenal lama dia bawa kenal yang mak. Dia kenal nama yang mak lama dah. Hijau pot tu kedai mutu. Hanya ustaz mari mana? Dia cek biasa lah. Yang mak ibu menyuk dia pun mari. Ayah mak ni. Allah kita tak kenal yang mak. Macam mutu ayat saat ni. Macam mutu ngaji kita, orang kita betul ngaji dengan dia. Betul yang mak tu. Yang mak ano baik ni yang mak. Wereng. Tak usah tengoklah pian ngajan, tengok pian. Dia bawa kena. Bunyi khabar atau mati. Okey, antara bangsa. Ya ada sudah lagi nasa tu Fauzi tak Fauzi. Yang mak biasa dikamakan pun ni. Yang mak dikamakan. Yang mak tak ada ahli kori. Tapi biasa dikamakan for dia ni. Orang dulu sikit yang mak 4-5 tahun lalu belum covid biasa dikamakan sekali. Okey tak ambil yang mak. Yang tak putih. Yang tak putih, kulit tak cuk. Wai buduk. Jadi kamakan. Mula-mula temu ngah orang tua. Assalamualaikum temu mai kadang bak tidur yang bilik pokok ni bilik. Temu. No, ตัวแทนจากจังหวัดอะไรผมไม่ได้อ่านที่ครับเดี๋ยวประชุมกรรมการตัวแทนจากจังหวัดอะไรผมยังไม่ตัวแทนผมยังประกอบผมไม่ได้เป็นกอรีครับผมเป็นกรรมการกรรมการเหรอเนี่ยไปพูดเด้อพูดเด้อมาว่าโอ้ยติโกเลยเป็นกรรมการแล้วกรรมการฝ่ายอะไรฝ่ายฟัสซอฮะเฮ้ยกรรมการฝ่ายฟัสซอฮะya payah orang dia kena reti nahwu surah pada memik dia mak ada dikamakan kena dia mak reti nahwu surah tak banyak dia mak reti sikit gitu yaแล้วน้องสอนอยู่ที่ไหนอ่ะผมkita tahu ผมไม่เคยเป็นกรรมการผมไม่เคยเป็นกรรมการแล้วนี่เขามาเป็นกรรมการฝ่ายอะไรฝ่ายฟัสซอฮะเฮ้ยkejut yo dak biasa yang dikamakan dia dikamakan fasahah dak biasa dia ngade fasahah kejut yo orang tua acan buat yo ni mari dia dikamakan juga lepas tu boy tanyaแล้วน้องสอนอยู่ที่ไหนผมสอนวิทยุครับbaruสอนวิทยุ padahal jangan foto yo le vitu bang bukan duk ajar Polri pasahah ke apa dia menjemput kerana tajuk tu dah tupai demo juga tupai jamak jawang mula tupai dia juga jamak jawang tupai soal dia kita kalau ada foto dia tak ambil dia
Pom cak son alif bata. Dia ambil menjelih ambil. Jadi boleh kecak lah rasanya menjelih kori. Duk ada bilik bakar, lingo kori bakar. Kalau dia tengok tu nama tu nanti hak kena. Foto banyak hak kena hak kita tak lihat. Sebab dia mulai hak tajwid, hak lagu. Hak tajwid, hak baris pelik-pelik kita nak hak tak boleh bukan kerja kita. Kita nak kerja hak wakah kalau. Wakah betul, wakah salah, wakah betul, wakah salah. Sini wakah jumlah ke kopi, kemudian wakah. Sorok bebo kita tak boleh tu nak tengok hak tak boleh bukan kerja kita. Jadi lepas pada tu dia mau tak ambil peher kata dia mau tak ambil kita budak laju. Dia mulai janggut tua putih-putih saja. Kadang-kadang orang naik baca tu janggut putih. Lepas kita dikamakan janggut tak ada bawah dah baru tumbuh ya. Jadi budak dia dikamakan kok tua tak masuk. Boleh hadir 10 tahun nak ambil pula. Nanti janggut putih milo putih. Kalau dia putih rasa mau pai lah. Tengok dulu. Pak ni baca kan ni? Jangan baca kau. Yang nak palo dia kho. Wa mati kho. Boleh kata banyak orang baca kau salah. Kori banyak ke betul Kori banyak betul. Kita ke kampung banyak salah. Li yurau a'malahu. Apa ke baca li yurau a'malahu? Wa amanahum min khauf. Apa ke baca min khauf? Orang Arab khauf. Khauf. Orang Arab baca kau gitu. Khauf. Laqad haqqal qaul. Laqad haqqal qaulu ala. Kita laqad haqqal qaulu ala. Apa tu betul? Kalau kita kurang latihan. Buka latihan muka 22. Kau suka? Aduh, masuk pula. Saya minggu rapi, boleh rapi pula. Lupa muka yang mak pula. Sampai malu. Tak apa. Lupa muka yang mak tak apa. Pelajaran ni lupa. Tak sawaseh. Tu. Wih kun nak tak apa. Dah dia mau ni ke mana ni? Pasal kelih ni. Jumpa akhirat sikit lagi. Hey, demo dek mana? Pasal kelih demo ni. Jumpa le segar lagi. Muka 22. Terah baca. Bu. Tau. Oseh gitu. Ayo mak nak ngejo. Tunggu. Dengar dulu tak apa? Tunggu lalu boleh? Lalu lama lah. Hamzah buka a. Alif ha. Jangan buh sorok alif tak kena. Alif gitu. Hamzah buka a. Alif ba mucung bu. Wa mati bu. Ta buka ta. Wa mati tahu. Tengok dulu yang mati boleh. Tengok surat tengok yang mati. Fa kising si. Ya mati. Fi. Jim buka ja. Ya mati. Jai. Ha buka ha. Alif ha. Kho mucung khu. Wa mati u. Dal buka da. Wa mati u. Dau. Dal kisin ri. Ya mati. Ri. Ro buka ro. Ya mati. Roi. Zai buka za. Alif ha. Za.
Sin muncul su. Wa mati u. Su. Shin buka sya. Wa mati u. Syau. Sod kising si. Aku sod kising si. Si. Tu Isma apa lagi? Panas sangat sini. Kalau letak mana tu payah. Mari sini si. Muncul nyanyi muncul. Sod kising si. Ya mati. Si. Dot buka dot. Ya mati. Doi. To buka to. Alif. Alif ho lah alif ho. Alif ho. To. Lo muncul zu. Wa mati u. Zu. Ain buka a. Ain buka a. Kena gingai banyak cagak. Gingai. Kita dah besok jangan ngecek ada ngai boleh kucing tiok yaw. Ain buka a. Wa mati u. Au. Goi kising ri. Ya mati. Ri. Fa buka fa. Ya mati. Fai. Qaf buka qa. Alif.
Kutip juga. Abu Tausi Jaiha Khudau. Dau. Waduh, wipana dua. Hok salah apa kita panah, hok betul kita. So takut. Kenapa? Dau. Ngangun luar. Dau. Salah. Hok betul. Dau. Ngangun tak? Dau. Hok salah, dau. Sogo ya bunyi naik kali dau, salah nyau. As-salatu khairum minan naum. Yalah betul. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Dau, kalau dau. Paling atas banyak mulut nak buka, lajuk. Tau, si, jai, ku, tau. Banyak hak ada bagi atas mulut kita nak lajuk. Jago, jangan bil lajuk. Mula. Tengok mulut nak baca toleh. Akik surat. Ukur mulut dengan surat. Abu Tausi Jaiha Khudau. Dah lagi tahu. Ziroiza su syau si doita. Lu'audhi faiqaku laumi. Lau. Ini lau. Bunyi dek. Lau. Ngango dah. Bezo. Lau dengan lau. Jangan ngango. Nai wa hu hai yai. Boleh dah tu. Balik muka tu. So lagi 23. Apa itu rutin? Masuk lagi. Muka 24. 24. Lepas dah 23. 24 je panjang sikit. Daun. Dia tak lagi, dia kena ngeja. Dia tak ngeja, dia jadi ikut saya baca. Dia panggil tak ada betul. Google Map dia tak ada Google Map. Dal buqada. Alif ha. Da. Nun buqana. Dana. Tengok surat kali dilah. Tengok mulut je mak. Tengok apa mulut macam mana baca. Tengok mulut. Tengok mulut. Ni dok tengok mulut kali tengok surah. Tak lagi. Tak sedap dah. Besok tengok surah. Dal buqada. Wa matiu. Dau. Nun buqana. Dauna. Dal mucundu. Wa matiu. Du. Nun buqana. Duna. Dal buqada. Ya mati. Dai. Nun buqana. Daina. Dal kisindi. Ya mati. Di. Nun buqana.
Dina. Dal buqada. Alif ha. Nun tanwin mucung nun. Danun. Baca lalu. Lah saya tengok mulut yang mak nyanyo. Beli baca. Tengok sugaklah apa. So ni tengok mulut yang mak dari panjang tengok sugak. Dana. Dauna. Duna. Daina. Dina. Danun. Kali lagi. Dan boleh dah tu. Kita wasah sekali. Wasah sedaknya. Dana, dauna, duna, daina, dina, danun. Weh. Kau kita baca gono wasah. Dana, dana, dauna, duna. Tu kereta bomo. Tak ada itu ada. Udah. Dana, kalau panjang, kalau pandai dana, dauna, duna, daina, itu tak panjang sikit. Dana, dauna, duna. Kereta bomo apa? Mula kali. Ingat mula. Dana, dauna, duna, daina, dina, danun. Hot laki yang gemah. Ada hot laki yang gemah. Nadanun. Supaya dana, danun. Supaya. Jangan baca gini. Dana, dauna, duna, daina, dina, danun. Jadi pelik hak tu so. Jadi tak tinggal juga bakal Jawi kita. Bakal ajam kita tak tinggal juga. Dana, dauna, duna, daina, dina, danun. Supa tu. Kalau dana, dauna, duna, daina, dina, danun. Tu bakal ajam kita. Da. Ya bahasa Arab yang bukan da. Ya tu. Kalau dah, dia tekan suara. Iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Bukan tanya tu tekan. Tekan wit ini. Iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Orang Melayu minta jaga ada ni. Di Arab pun kata semua. Za pula. Baca lalu dah. Sedap panjang-panjang dah. Zana, zauna, zuna, zaina, zina, zanun. Nak tubik kereta bomo. Ada tubik kereta bomo ada lagi yang jaga. Mula. Kita kena latih. Belajar serius. Zana, zauna, zuna, zaina, zina, zanun. Ingat. Ada lah. Pergi pegang. Kamu pergi pegang. Ada. Ni kita po tahu kita gudang, kita sapa. Gede.